Berita boom hari ini. Anggota kumpulan Zero, Atu, mengakui memang hubungan dia dengan Sharif memang sedang dilanda badai. Menurut beliau, sudah hampir 2 tahun dia tidak bertegur sapa dengan abangnya itu, malah keadaan masih tidak jelas tanpa sebarang kata putus untuk memperbaiki hubungan. Namun Atu berkata, hubungannya dengan abang sulung mereka, Saiful atau Melati, berada dalam keadaan baik. Katanya, Melati disifatkan lebih matang serta banyak memainkan peranan sebagai orang tengah yang mengimbangi keadaan keluarga, walaupun tidak memberi komen panjang dalam kumpulan WhatsApp mereka. Atu juga menekankan bahawa profesionalisme tetap menjadi keutamaan sekiranya mereka diminta penganjur untuk bekerjasama. Baginya, kerja tetap perlu dilaksanakan seperti biasa tanpa mengira situasi peribadi. Ketiadaan Sharif dan Saiful pada pelancaran single Tondu sekitar Januari lalu mencetuskan spekulasi keretakan hubungan antara tiga beradik itu, namun Atu menafikan perkara itu, malah kini mendakwa masalah itu bukan berpunca daripadanya.